Hey guys, Assalamualaikum. So, nama aku Hafiz Zami. Hari ni aku tak duduk dalam studio lah, aku duduk depan rumah. Style kan? Tapi bukan kebun aku lah, aku tolong angkat dengan tolong cangkul-cangkul je lah. Yang lain-lain semua mak betul aku buat. Tapi tu bukan cerita dia lah. Cerita dia, baru ni ada yang tanya aku, aku nak buat video tapi ada orang nak tengok tak kalau aku buat video pasal hobi? Ni video ni, kalau aku tunjuk satu-satu pokok ni semua macam mana nak tanam, akan ada lah dia punya peminat dia sendiri. Ada orang dia suka sebenarnya benda-benda ni, suka cucuk tanam, tapi hobi yang best lah. Kau jangan buat hobi yang tak best. Contohnya yang best ni selain tu bersukan. Kalau kau suka futsal, kau buatlah hobi pasal futsal. Kau suka main badminton, buat lah. Cuma kau kena terror lah sikit kot main badminton ke futsal. Mungkin kau boleh buat video pasal kat mana tempat yang main best, padang best, court dia best, tak keras, plan paling penting harga tak super mahal. Macam gitu lah. Kalau tak, video kau sama je dengan orang lain. Hari ni aku tak buat video panjang sangat, kita buat video pendek-pendek je. Sebab hari ni aku malas nak masuk dalam kereta, tapi aku nak buat juga video. And aku nak cakap dan ucapkan tahniah dekat semua yang dah start. Aku tengok ramai, aku dah ada kawan-kawan aku yang dah start diorang punya video, konten-konten diorang. Ada yang post gambar kucing lah, bagi kucing makan lah. Ada yang buat homestay, owner workshop, dah macam-macam lah. Dah macam-macam. Aduh, masa ni lah ada orang nak call lah bagai. So benda tu lah aku rasa korang kena buat. Ni pot aku sebenarnya, pot aku kat sini dengan dekat belakang tu lah. Belakang tu ada meja, aku ada meja healing aku, meja camping tu kan. So kalau aku nak berasap, nak tak cukup nikotin malam, aku perlukan idea, nak mencari idea, aku duduk kat situ lah. Tak duduk dalam rumah. Kalau nak mengukuk pun kat luar, jangan mengukuk dalam rumah. Ni untuk lelaki juga. Tapi main point dia adalah, kau nak buat cerita pasal hobi, buat je lah. Aku rasa cerita pasal hobi ni sangat menarik sebenarnya. Contoh kau suka berjalan, buatlah topik-topik berjalan. Macam mana nak pergi berjalan, berapa harga trip tu, berapa hotel, berapa, semua segala tu naik lah. So benda tu lah kau buat. Tapi hobi ni sangat menarik lah sebenarnya. Dia sangat besar dan sangat banyak topik. Kalau hobi kau lah, jangan hobi kau kaki perempuan. Kalau hobi kau kaki perempuan tak jadi apa lah. Aku cari hobi lain. Aku kumpul stamp, tapi aku rasa macam susah sekarang ni nak kumpul stamp kan. So by the way, seronok kan ada benda macam ni. Aku rasa dekat setiap rumah, even though kau duduk rumah atas sekalipun, kau boleh kot buat tanaman-tanaman macam gini. Tapi banyak aku tolong silam. Tapi apa pun aku nak cakap tahniah semua yang dah start buat video. Pada yang masih cakap aku tak ada masa tu, cuba-cubalah cari masa yang sesuai. Kalau asyik tak ada masa pun payah juga. Kena carilah masa. Bila kau start sekarang, lagi 5-6 bulan, video kau dah banyak, subscriber kau dah banyak. Ada satu lagi kawan aku tu kan, dulu dia dah ramai subscriber, sekarang dia buat balik. Duduk dalam kereta, dia ambil je video dia dalam kereta, dia pergi jalan. So kau buat je, sebab kau yang terperanjat. Ada satu video tu viral, cara macam mana kau tak nak buat apa-apa. Lama juga video tu, 10 minit ke berapa minit aku tak ingat. Tapi dia memang duduk diam je lah. Viral video tu. Kadang-kadang benda yang kau tak sangka, unsangkable ni, benda tu jadi. Macam gitu lah. Pokoknya buat je lah kan. Aku sebenarnya tengah menyantai-nyantai ni, betul aku macam terfikir aku tak buat lagi video hari ni lah. Sambil-sambil aku buat kerja tadi, buat konten dah, posting lah apa benda semua, ada call-call klien lah apa semua. So hari ni kita buat video petang lah. Aku rasa hobi tu sangat menarik. Kalau ada yang suka berlari, aku rasa sekarang ni memang time. Aku suka pergi hiking, camping. Kau pergi tunjuk tempat-tempat.
Aku ada gang aku seorang ni, member aku lah. Dia jadi pelari denai. Nama dia pelari denai. Aku tak tahu lah apa nama English, aku lupa. Tapi itulah, masuk pergi larian dalam hutan tu lah. Pergi hiking tapi berlari. Dia ada competition semua. Jadi sangat menarik. Kalau dia buat konten tu banyak, aku rasa dia pun akan ada follower dia kan. Kalau kau rasa susah nak pakai phone, belilah Action Cam. So apa pun, tahniah sekali lagi kepada semua yang dah start. Kepada yang belum start, jangan tunggu-tunggu, jangan banyak fikir buat. Kita tak tahu rezeki kau. Okay, so fikir-fikirkan. Ciao. Assalamualaikum.